Keluaran 26-28 boleh terasa seperti peralihan kerana ia penuh dengan butiran langsir, papan, penutup, mezbah, pakaian, batu, warna, ukuran. Tetapi ia tidak rawa, dan ia bukan pengisi. Bab-bab ini menjawab soalan besar, bagaimanakah Tuhan yang suci boleh tinggal di kalangan orang yang tidak sempurna? Keluaran 25 memperkenalkan idea, biarlah mereka menjadikan aku tempat kudus, supaya aku boleh tinggal di kalangan mereka. Sekarang Keluaran 26 menunjukkan kemah itu sendiri, bagaimana ruang itu dibina dan diatur. Keluaran 27 menunjukkan mahkamah luar, di mana pengorbanan dan pembersihan berlaku. Kemudian Keluaran 28 memberi tumpuan kepada imam, terutamanya Harun, yang diasingkan untuk berkhidmat dalam perkara-perkara kudus. Dari segi sejarah, Israel masih berkemah di Sinai. Mereka belum berada di tanah yang dijanjikan lagi. Mereka berada di padang belantara, dan Tuhan mengajar mereka bahawa kehadirannya tidak terhad oleh geografi. Jika umatnya bersedia, penyembahannya boleh mengembara bersama mereka. Kemah itu mudah alih, tetapi ia juga bercorak cara Tuhan mengajar ketertiban, penghormatan, dan kesucian dalam dunia yang huru-hara. Dari segi doktrin, kemah suci mengajar pemisahan dan akses. Terdapat sempadan, tetapi ada juga jemputan. Terdapat luar dan dalam. Terdapat pencucian. Ada pengorbanan. Ada cahaya. Ada roti. Terdapat tempat yang paling suci. Semua itu secara simbolik mengajar bahawa kita tidak berjalan santai ke hadirat Tuhan, kita datang melalui perjanjian, pertobatan, dan pengudusan. Dan ia mengajar bahawa Tuhan menyediakan jalan untuk kedekatan itu. Keluaran 28 menambah satu lagi doktrin yang mendalam, Tuhan memanggil dan memakaikan amba-ambanya untuk kerjanya. Pakaian imam bukan mengenai fashion. Mereka adalah peringatan tanggungjawab yang kelihatan, membawa nama Israel, membawa kekudusan, mewakili orang di hadapan Tuhan. Aplikasi moden, kita tidak membina kemah padang gurun hari ini, tetapi kita masih menjalani realiti rohani yang sama. Tuhan mahu tinggal bersama kita, melalui Roh Kudus, melalui perjanjian, melalui penyembahan bait suci, dan melalui rumah yang menjemputnya. Dan perinciannya mengajar sesuatu yang diperlukan oleh murid moden, Tuhan bukan sahaja mementingkan apa yang anda percayai, Dia prihatin dengan apa yang anda bina, tabiat anda, irama ibadat anda, sempadan anda, budaya keluarga anda. Semasa anda belajar, jangan tersesat dalam pengukuran. Cari makna, Tuhan membuat tempat. Tuhan menyediakan pembersihan. Tuhan memanggil hamba. Tuhan mahu dekat. Kemudian tanya, apa yang saya bina dalam hidup saya yang memberi ruang kepada Tuhan? Keluaran 26 bermula dengan langsir linen halus dengan warna, kemudian lapisan bulu kambing, kulit domba jantan, dan penutup luar. Ia kedengaran seperti nota pembinaan, tetapi secara rohani ia mengajar bahawa kediaman Tuhan adalah indah dan dilindungi. Di dalam, kemah suci itu kaya dan disengajakan warna dan ketukangan yang mencerminkan penghormatan. Di luar, ia kelihatan biasa dan dijaga oleh lapisan. Dari segi doktrin, itu mengajar prinsip yang kuat, kekudusan sering tersembunyi daripada pandangan biasa. Perkara yang paling suci dalam hidup tidak selalu mencolok. Dunia meraihkan apa yang kuat dan kelihatan, tetapi Tuhan sering bekerja melalui apa yang dilindungi, dan diasingkan. Kemah mempunyai keindahan dalaman yang bukan untuk pertunjukan, ia untuk penyembahan. Lapisan juga mengajar perlindungan. Kehadiran Tuhan di kalangan Israel adalah berharga, dan penutupnya mewujudkan sempadan daripada debu, panas, dan kekacauan di luar. Secara rohani, ia adalah gambaran tentang apa yang dilakukan oleh perjanjian. Perjanjian bukan sahaja memberi identiti, mereka menyediakan tempat perlindungan. Mereka mewujudkan perlindungan rohani yang membantu seseorang kekal bersih dalam dunia yang tidak kemas. Aplikasi moden, hidup anda juga mempunyai lapisan. Persoalannya ialah, adakah lapisan anda melindungi kesucian, atau adakah mereka mencekiknya? Sebagai contoh, sempadan dengan media boleh menjadi penutup pelindung. Ibadat Sabat boleh menjadi penutup.
Doa yang jujur boleh menjadi penutup. Sebaliknya, kerahsiaan, pengelakan dan kesombongan juga boleh menjadi penutup, tetapi ia menyembunyikan dosa, bukan kekudusan. Keluaran 26 mengundang jenis penutup yang betul, tabiat yang melindungi hubungan anda dengan Tuhan. Dan jangan ketinggalan ketukangan. Tuhan menggunakan tangan yang mahir dan hati yang rela. Penyembahan tidak cuai. Malah pembuatan menjadi sejenis kerja yang disucikan. Murid-murid moden belajar bahawa cara kita melakukan sesuatu itu penting. Jika kita berhikmat, kita melakukannya dengan berhati-hati. Jika kita mengajar, kita bersedia. Jika kita menyembah, kita tidak tergesa-gesa seperti ia adalah tugas. Tanya diri anda, bagaimana bilik dalaman dalam hidup saya, pemikiran pribadi saya, tabiat pribadi saya? Adakah terdapat keindahan dan penghormatan di sana? Dan juga, apakah penutup pelindung yang perlu saya tambah untuk memastikan kekudusan selamat, terutamanya dalam dunia yang sentiasa cuba menarik saya keluar? Seterusnya Tuhan menerangkan papan, soket, palang, dan bingkai, struktur yang mengekalkan kemah suci dengan mantap. Sekali lagi, ia kedengaran teknikal, tetapi secara rohani ia mengenai sokongan. Kesucian tidak dipegang oleh emosi sahaja. Ia dipegang oleh struktur, sokongan mantap yang menghalang penyembahan daripada runtuh. Dari segi doktrin, yang mengajar sesuatu yang sering dipelajari oleh murid moden dengan cara yang sukar, kehidupan rohani memerlukan kedua-dua api dan rangka kerja. Anda boleh menyukai mesyuarat Ahad yang kuat, tetapi jika hari Isnin anda tidak mempunyai struktur, tiada doa, tiada kitab suci, tiada sempadan, iman anda mula merosot. Tuhan membina kestabilan ke dalam penyembahan kerana Dia tahu orang memerlukannya. Perhatikan bagaimana struktur berulang, papan diselaraskan, soket dipasang, bar memegang segala-galanya bersama-sama. Skim perpaduan dan ketertiban. Tuhan sedang membina komuniti yang boleh berdiri bersama, bukan sekumpulan individu yang melakukan apa sahaja yang mereka mahukan. Kehidupan perjanjian memerlukan penyelarasan, keluarga, kuorum imamat, persatuan pertolongan, wad, dan persahabatan yang mengukuhkan dan bukannya berselerak. Aplikasi moden, apakah papan dan bar anda? Ia adalah amalan berterusan yang membuatkan anda tegak apabila perasaan pudar. Perkara seperti doa harian, walaupun ringkas tetapi ikhlas. Kajian kitab suci, kecil dan konsisten. Ibadah sakramen mingguan, disengajakan. Pertobatan, biasa, rendah hati. Perhikmatan, sebenar, bukan prestatif. Sempadan bijak, dengan masa, media, dan hubungan. Jika anda pernah tertanya-tanya mengapa Tuhan mengambil berat tentang rutin, Keluaran 26 memberikan jawapannya, rutin menjadi daya tahan. Struktur tidak menggantikan roh. Ia mewujudkan ruang di mana roh boleh tinggal. Juga, bahan penting kayu yang kuat, tapak pepejal. Dalam kehidupan kita, bahan struktur kita ialah integriti kita. Jika sokongan anda diperbuat daripada alasan, rumah rohani anda tidak akan bertahan. Jika mereka dibuat dengan kejujuran dan kerendahan hati, anda boleh menahan ribut. Tanya diri anda, apakah bahagian pemuridan saya yang goyah kerana saya bergantung pada perasaan dan bukannya struktur? Kemudian pilih satu sokongan mudah untuk mengukuhkan minggu ini. Bukan 10 perubahan, 1. Kerana Tuhan sering membina kekudusan dengan cara yang sama Dia membina kemah, sekeping demi sekeping, dipasang dan diperkukuhkan dari semasa ke semasa. Sekarang kita sampai ke tudung dan pintu masuk. Tudung memisahkan tempat suci daripada tempat yang paling suci. Pintu menandakan tempat anda masuk. Ini mengajar doktrin penting, Tuhan dekat, tetapi Dia juga kudus. Terdapat akses, tetapi ada juga penghormatan. Dari segi doktrin, tudung adalah simbol pemisahan yang disebabkan oleh dosa dan kefanaan, dan juga simbol Tuhan menyediakan jalan. Israel belajar bahawa anda tidak mengembara secara santai ke hadirat Tuhan. Anda mendekati dengan persediaan, melalui perjanjian, dengan kerendahan hati. Dalam kitab suci kemudian kita belajar lebih banyak tentang tudung sebagai simbol Kristus, yang membolehkan akses. Malah di sini dalam Keluaran, coraknya jelas, Tuhan menetapkan sempadan bukan untuk menjadi kejam,
tetapi untuk menjaga kekudusan suci dan orang selamat. Aplikasi moden, kita sering membenci sempadan. Kami fikir sempadan bermaksud penolakan. Tetapi dalam Injil, sempadan bermaksud kepunyaan. Halaman berpagar bermakna kanak-kanak boleh bermain dengan selamat. Sempadan kemah suci bermakna penyembahan boleh menjadi nyata dan dilindungi. Dalam hidup anda, sempadan melindungi kedamaian anda, apa yang anda tonton, apa yang anda dengar, berapa lewat anda berjaga, siapa yang anda benarkan mempengaruhi anda, tabiat apa yang anda tolak ansur. Tetapi pintu juga penting, Tuhan menyediakan pintu masuk. Dia mahu orang masuk. Skim pertaubatan, masuk semula. Skim sakramen, masuk semula. Skim penyembahan kuil, melangkah ke ruang suci. Berikut ialah soalan moden, adakah saya menganggap kekudusan seperti sesuatu yang boleh saya lakukan apabila sesuai, atau seperti sesuatu yang saya sediakan dan hormati? Jika anda mahukan lebih banyak kehadiran Tuhan, anda mungkin perlu melayan perkara-perkara suci dengan lebih berhati-hati, doa dengan lebih fokus, sabat dengan lebih banyak niat, penyembahan baik suci dengan lebih keutamaan, perjanjian dengan lebih serius. Dan jika anda berasa tidak layak, ingat pintu, Tuhan tidak mengunci anda keluar. Dia menjemput anda untuk datang ke jalan yang betul, melalui kerendahan hati dan perubahan. Tudung bukanlah tanda bahawa Tuhan jauh. Ia adalah tanda bahawa kekudusan adalah nyata. Tanya diri anda, apakah sempadan yang perlu saya kukuhkan supaya kehadiran Tuhan boleh berasa lebih selamat dan mantap dalam hidup saya? Dan juga, apakah pintu yang Tuhan minta saya lalui, pertaubatan, pengampunan, penyembahan kuil, atau komitmen yang diperbaharui untuk berdoa? Keluaran 27 bermula dengan mezbah korban bakaran di pelataran luar. Kami memastikan kanak-kanak ini selamat dan memberi tumpuan kepada simbolisme. Mezbah mewakili tempat di mana persembahan dibawa kepada Tuhan, di mana dosa, kesyukuran, dan pengabdian diakui. Dalam penyembahan Israel, mezbah bukan tentang kekejaman, ia mengenai mengajar orang bahawa dosa memerlukan sesuatu dan pengampunan adalah suci. Dari segi doktrin, mezbah itu menunjuk kehadapan kepada Yesus Kristus. Pengorbanan Israel adalah simbol yang mengajar hati untuk mencari penyelamat. Mezbah adalah peringatan, anda tidak datang kepada Tuhan berpura-pura anda baik-baik saja. Anda datang dengan jujur. Anda membawa persembahan anda, hati anda yang bertaubat, ketaatan anda, rasa syukur anda, dan Tuhan menyediakan pembersihan dan penerimaan melalui jalan yang ditetapkannya. Aplikasi moden, kami tidak membawa haiwan, tetapi kami membawa persembahan. Kami membawa hati yang patah. Kami membawa pengakuan. Kami membawa kerendahan hati. Kami membawa kesediaan untuk berubah. Kadang-kadang persembahan kita hanya muncul apabila kita tidak berasa kuat mengambil sakramen, berdoa lagi, mencuba lagi. Selain itu, mezbah berada di luar, di gelanggang terbuka, bermakna taubat adalah langkah permulaan. Anda tidak bermula jauh di tempat suci. Anda bermula dari awal, bersihkan, berdamai, bertaubat, kembali. Skim belas kasihan Tuhan. Jika anda pernah berasa tersekat secara rohani, ia mungkin kerana anda terus cuba melangkau mezbah, cuba berasa dekat dengan Tuhan sambil enggan menghadapi satu dosa degil, satu konflik yang tidak dapat diselesaikan, satu tabiat tersembunyi. Keluaran 27 menjemput anda kembali kepada prinsip pertama, bawa ke dalam cahaya, bawa kepada Tuhan, dan biarkan Dia membersihkan anda. Tanya diri anda, apakah persembahan yang Tuhan minta saya sekarang? Selalunya ia bukan wang. Ia adalah kebanggaan. Ia adalah tabiat rahsia. Ia kepahitan. Ia adalah alasan. Dan perkara yang menakjubkan ialah, apabila anda meletakkannya, anda tidak kehilangan nyawa anda memperolehnya. Tuhan menerangkan sempadan mahkamah luar dan lampu yang berterusan. Sempadan lagi. Pesan lagi. Dan cahaya berterusan lagi. Kemah suci mengajar Israel bahawa penyembahan tidak rawak. Ia teratur, dilindungi dan dikekalkan. Dari segi doktrin, mahkamah menunjukkan bahawa umat Tuhan diasingkan. Bukan untuk berbangga,
tetapi untuk menjadi berbeza dalam cara mereka hidup. Lampu menunjukkan bahawa kehadiran Tuhan dimaksudkan untuk berterusan, bukan sekali-sekala. Cahaya dalam kitab suci mewakili kebenaran, bimbingan, dan roh. Umat perjanjian harus menjadi orang yang terang. Aplikasi moden, ini adalah mengenai membina kehidupan dengan pagar yang baik dan cahaya yang stabil. Pagar terus merayau-rayau keluar. Cahaya terus tersandung daripada berlaku. Di rumah anda, apakah pagar? Mungkin kandungan apa yang dibenarkan. Mungkin begitulah cara konflik dikendalikan. Mungkin piawaian yang anda patuhi walaupun semasa melancong atau tertekan. Dan apakah lampu itu? Doa. Kitab suci. Penyembahan Sabat. Perasaan nyanyian pujian di rumah. Roh dalam perbualan. Lampu juga memerlukan minyak dan penjagaan. Skim pengajaran, cahaya rohani memerlukan penyelenggaraan. Anda tidak mendapat rohani sekali dan kekal cerah selama-lamanya. Anda menjaga lampu setiap hari. Jika anda mengabaikannya, ia menjadi malap. Bukan kerana Tuhan pergi, tetapi kerana anda berhenti memberinya makan. Jika anda berasa gelap secara rohani, jangan panik, jaga lampu. Satu tindakan kecil, berdoa dengan kuat. Baca satu bab. Matikan satu pengaruh. Berhikmat kepada satu orang. Cahaya tumbuh apabila anda memberinya minyak. Tanya, apakah satu pagar yang perlu saya bina semula, dan apakah satu tabiat lampu yang perlu saya jaga setiap hari? Keluaran 28 bermula dengan Tuhan memanggil Harun dan anak-anaknya untuk berkhidmat sebagai imam. Ini bukan kepimpinan yang dilantik sendiri. Tuhan memanggil. Tuhan mengasingkan. Kemudian Tuhan memerintahkan pakaian suci untuk kemuliaan dan kecantikan. Sekali lagi, bukan kesombongan bermakna. Dari segi doktrin, pakaian mewakili tanggungjawab. Apabila Tuhan memakaikan seorang hamba, dia mengajar bahawa pekerjaannya adalah suci dan bahawa mereka yang berhikmat mestilah bersih, rendah hati, dan berhati-hati. Pakaian itu adalah peringatan yang kelihatan, anda mewakili rakyat di hadapan Tuhan dan mewakili Tuhan kepada rakyat. Itu berat dan suci. Aplikasi moden, kita mungkin tidak memakai efod imam, tetapi kita masih berpakaian secara rohani. Semasa pembaptisan kita mengambil nama Kristus. Di bait suci kita membuat perjanjian. Dalam kehidupan seharian kita memakai pemuridan. Pakaian anda hari ini boleh bermakna watak anda, apa yang anda pakai dalam sikap, kerendahan hati, kesabaran, kejujuran, kesucian, kebaikan. Ini juga mengajar bahawa Tuhan mahu penyembahan menjadi cantik, tidak mencolok, tetapi bermakna. Keindahan dalam penyembahan membantu jiwa merasakan penghormatan. Skim sebabnya kebersihan penting, mengapa ketertiban penting, mengapa menyediakan pelajaran penting, mengapa penyembahan bait suci terasa berbeza. Ia bukan prestasi, ia adalah penghormatan. Tanya diri anda, jika saya benar-benar mewakili Kristus, apakah jenis pakaian yang harus ditunjukkan dalam hidup saya, terutamanya apabila tiada siapa yang menonton? Tuhan menggambarkan efod dengan kepingan bahu dan dua batu oniks yang diukir dengan nama-nama suku Israel, nama yang dibawa di bahu imam. Simbolisme itu kuat. Kepimpinan dalam kerajaan Tuhan bermakna membawa orang, bukan menggunakannya. Paderi tidak memakai suku sebagai hiasan, dia memikulnya sebagai tanggungjawab. Dari segi doktrin, bahu mewakili kekuatan dan menanggung beban. Ini menunjuk kehadapan kepada Yesus Kristus, yang memikul umatnya dosa, kesedihan, dan beban kita. Perkhidmatan imamat bertujuan untuk mencerminkan bahawa, mengangkat, menyokong, memberi syafaat, bukan mendominasi. Aplikasi moden, jika anda berkhidmat dalam mana-mana panggilan, ibu bapa, guru, pemimpin, saudara yang melayani, anda memikul nama di bahu anda. Bukan secara harfiah, tetapi secara rohani. Anda ingat orang. Anda berdoa untuk mereka. Anda perasan mereka. Anda tidak membuat panggilan anda tentang ego anda menjadikannya tentang keselamatan dan pertumbuhan mereka. Ini juga terpakai kepada keluarga, suami dan isteri saling membawa satu sama lain.
Ibu bapa membawa anak-anak. Kanak-kanak, apabila mereka membesar, membawa ibu bapa yang semakin tua. Membawa tidak bermakna mengawal. Ia bermakna menyokong. Tanya, nama siapa yang Tuhan minta saya untuk memikul dengan lebih serius? Mungkin seseorang dalam senarai pelayanan anda. Mungkin seorang kanak-kanak yang tergelincir. Mungkin pasangan yang keletihan. Mungkin seorang saudara di gereja yang berasa tidak kelihatan. Membawa bermula dengan mengingati dan berdoa. Kemudian ia bergerak ke dalam tindakan kecil membantu yang benar-benar mengangkat berat. Sekarang datang penutup dada dengan 12 batu, sekali lagi mewakili suku, dipakai di atas hati. Ini adalah doktrin yang indah, umat Tuhan dipikul bukan sahaja di bahu, kekuatan, tetapi juga di atas hati, kasih. Perkhidmatan sejati bukan sekadar kewajipan, ia adalah belas kasihan. Dari segi doktrin, ini sekali lagi menunjuk kepada Kristus, yang memegang kita rapat dan mengingati kita secara individu. Penyembahan perjanjian bukanlah Tuhan mengasihi orang ramai. Ia adalah Tuhan suka nama. Dan dia mengharapkan amba-ambanya untuk mengasihi nama juga. Aplikasi moden, ini mencabar cara kita melihat orang. Sangat mudah untuk melihat masalah orang yang sukar, keluarga yang memerlukan, ahli yang malas. Penutup dada berkata, lihat nama. Lihat jiwa. Lihat cerita. Apabila kita membawa seseorang di hati, kita menjadi lebih sabar, lebih berdoa, lebih kreatif dalam membantu mereka. Ia juga mengajar bahawa keputusan dalam pekerjaan Tuhan harus dibuat dengan mengambil kira orang, bukan nombor. Bukan statistik. Bukan kemudahan. Nama di hati. Tanya, siapakah yang telah saya bawa seperti beban dan bukannya memikul seperti jiwa? Satu soalan itu boleh mengubah rumah, wad, perkahwinan, tugasan pelayanan. Bab ini diakhiri dengan lebih banyak pakaian, jubah, tunik, ikat pinggang, dan penutup kepala yang dikaitkan dengan kesucian. Butiran mengukuhkan satu mesej, mendekati Tuhan adalah suci. Perkhidmatan adalah suci. Dan mereka yang berhikmat mesti melakukannya dengan kerendahan hati dan kesucian. Dari segi doktrin, kekudusan bukanlah intimidasi, ia adalah pemisahan daripada dosa dan pengabdian kepada Tuhan. Pakaian itu mengajar bahawa hamba-hamba Tuhan tidak mewakili diri mereka sendiri, mereka mewakili Dia. Itu sepatutnya membunuh kebanggaan. Ia juga harus mengukuhkan keyakinan dengan cara yang bersih, bukan saya penting, tetapi kerja ini penting. Aplikasi moden, di sinilah kita menyemak motif kita. Adakah kita berhikmat untuk dilihat? Adakah kita mengajar untuk menarik perhatian? Adakah kita mengambil panggilan secara peribadi apabila kita diperbetulkan? Adakah kita berasa berhak kerana kita melakukan begitu banyak? Keluaran 28 memanggil kita kembali kepada kekudusan, berhikmat dengan senyap, berhikmat dengan bersih, berhikmat sebagai pelayan, bukan pemilik. Ia juga mengajar kesediaan. Imam tidak tergesa-gesa ke dalam perkhidmatan suci separuh bersedia. Dia bersedia. Skim pengajaran untuk guru dan ibu bapa, persediaan menjemput roh. Jika anda mahukan kehadiran Tuhan dalam pelajaran anda atau rumah anda, bersiaplah dengan doa, belajar, dan kerendahan hati. Dan ia mengajar pertaubatan. Jika anda telah cuai dengan kekudusan, santai dengan perjanjian, ceroboh dengan sabat, longgar dengan media, bab ini tidak ada di sini untuk memalukan anda. Ia di sini untuk memanggil anda kembali. Tuhan masih membina kemah suci di tengah-tengah umatnya. Dia masih mahu tinggal di kalangan kamu. Oleh itu, bawa pulang dengan satu keputusan yang bersih, pilih satu kawasan untuk memakai kekudusan minggu ini, bahasa yang lebih bersih, media yang lebih murni, ucapan yang lebih baik, doa yang lebih setia, ibadat sabat yang lebih ikhlas. Kekudusan bukanlah kesempurnaan. Ia arahan. Soalan terakhir, jika kekudusan kepada Tuhan kelihatan dalam hidup saya, apakah yang akan diperhatikan oleh keluarga saya terlebih dahulu?